قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم سلام قبل الكلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نويت تعلم بالتعليم وتذكر بالتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه لله تعالى. اللهم صل على الإسلام والمسلمين والمؤمنين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي الشام وفي كل مكان وكل زمن. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar segar bahwasanya Allah Jalla yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi sebab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dimulakan dalam ketaatan, diberikan pinjaman iman dan Islam sampai ke malam ini. Minyak masuk ke lorongan terakhir dalam perjalanan bulan Sya'ban, menganyam hari, mengira waktu untuk kita masuk ke dalam bulan yang dinanti tunggu, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keberkatan dalam bulan Sya'ban ini dan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan insyaAllah. Antara jalan yang utama dan pertama dalam kita memperkukuhkan keimanan dan ketakwaan menjelang masuknya dalam bulan Ramadan adalah dengan kita memperbanyakkan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan banyaknya berselawat menjadi asbab musabab kita dibangkitkan dan didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insyaallah pada malam ini mengisi ruang menantikan masuknya waktu Isyak pada sempit dan sempat masa yang ada, insyaallah kita sambung perkongsian kita kalau ikut dalam catatan saya di muka surat yang ke-10 pada hadis yang kedua, iaitu pada tajuk mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan, dan insyaallah kita akan sambung juga dengan hadis yang ketiga pada malam ini. Ini disebutkan pada susun karang Fadilatul Syekh Allah yarhamuhu Syekh Fahmi Zamzam Al-Makki, mengapa dunia Islam menjadi sasaran pemusnahan, daripada satu hadis yang direkodkan jalurnya daripada Ummul Mukminin Zainab bin Jahshin radhiyallahu anha, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فزعا يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب
futihal yawm min radmi ya'juj wa ma'juj mithla hadhihi wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha. Faqultu ya Rasulullah anahliku wa fina as-salihun? Qala na'am idza kathura al-qabth. Daripada riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Artinya daripada Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin, isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, beliau berkata pada satu hari Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan takut sambil bersabda, dakhala alaiha fazi'an, duduk dalam keadaan bergementar, cemas, dan kemudian mengucapkan kalimah dalam sadaan Nabi yang mulia dengan mengatakan la ilaha illallah wailul lil arab, celaka binasa bagi bangsa Arab, min syarrin, daripada kejahatan, qad iqtaraba, yang semakin hampir mendatangi dan menimpa mereka. Futihal yawm, telah dibuka pada hari ini, min radmi ya'juj wa ma'juj, pada hari ini telah terbuka sudah perkara yang dikatakan dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Dan kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha, dan Nabi SAW melakukan ibham. Ibham ni adalah satu kaedah, iaitu menemukan hujung ibu jari dan hujung jari telunjuk. Maksudnya melakukan bentuk seperti mana seakan-akan bulat. Dalam kaedah fiqh juga menyebutkan ketika mana dibacakan syahadah dalam tahiyat, ada sebagian riwayat mengatakan Nabi mengangkat ibu jari, meletakkan dan melekatkan pada jari telunjuk. Itu juga adalah ibham. Wa halaqa bi usbu'aihi al-ibham wallati taliha, dan Nabi SAW menemukan hujung ibu jari dan juga hujung jari telunjuk, yang dengan itu baginda Nabi SAW menampakkan kadar seperti mana bulatan. Faqultu ya Rasulullah, dan berkata Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu an, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun, adakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang saleh? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya, idza kathura al-qabth, bila mana kejahatan itu sudah terlalu banyak. Khabthu ini antara benda yang kita selalu jumpa adalah ketika mana nak masuk tandas. Kita baca doa masuk tandas, kita akan sebut khubthi wal khaba'ith. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala nyatakan pada rangkuman sanding ganding kelompok yang memiliki sifat yang tidak senonoh, kalau ikut dalam riwayat dalam tafsir At-Tabari dan juga Ibnu Kathir, wal khabithina wal khabithat. Pernah dengar? Itu adalah perkara yang disebutkan tak senonoh. Dalam istilah khubthi wal khaba'is, ulama bagi dua. Satu menyebutkan jin ataupun syaitan jantan dan betina yang duduk dalam bilik ayak. Yang ni yang ada potensi yang kadang-kadang duk bagi kita rasa ujuk pada diri. Yang tu yang duduk dalam bilik ayak lama-lama. Dia sebut pula bilik ayak ni adalah thinking room. Bilik ayak ni bilik untuk kita dapatkan idea. Dia tengok sabun Dettol 3-4 kali, tata dia jumpa idea. Esok bulan puasa nak berniaga apa? Dalam jamban. Bukan dia bertanya tok guru ke apa ke. Dalam tu juga kadang-kadang dia duk pulun tengok cermin. Dia pegang dagu 3-4 kali, tiba-tiba dia rasa macam handsome juga aku. Yang tu yang mai daripada khabithina wal khabithat, pada jalan yang disebutkan khubthi wal khaba'ith, iaitu syaitan betina dan jantan yang duk jadi audien. Memang sebab tandas ni tempat dia apa. Hai, dalam tu jugalah bila mana dia duk pulun nyanyi lagu apa ke, dia rasa sedap. Yang duk bagi rasa kata sedap tu mengkuk ayu nak dalam tu. Yang kedua kata ulama, al-khubthi wal khaba'ith adalah merujuk kepada khabithina wal khabithat, iaitu perkara yang tak senonoh, yang berisiko dilakukan oleh kita ketika mana bersendirian di dalam
tempat qada hajat ataupun dalam bilik air duduk sorang-sorang tak ada siapa tahu, risiko nak buat benda merepek ni tinggi. Sebab tu nak masuk dalam bilik air tu kena baca doa ni siap-siap. Nak buka baju jangan lupa untuk baca doa bismillahirrahmanirrahim la ilaha illahu, supaya benda tu tak termasuk dalam pandangan jahat daripada kelompok makhluk yang telah Nabi tandakan. Cuma dalam hadis ini, bila mana kita tengok syarahnya daripada Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Ibnu Katsir dalam Fitan wal Malahim, dan mereka menyebutkan betapa idza kathural qabth adalah merujuk kepada di zaman itu akan berlaku ramainya, banyaknya benda-benda yang tak senonoh, dan benda tu melata dan merata. Kita akan nampak kelompok ini berada dalam jumlah yang begitu luas dan leluasa. Dia bukan seorang dua. Kalau dulu saya sebutkan, nak jumpa orang Islam Melayu kita pakai seluar pendek atas pada kepala lutut, nak cari seorang pun susah. Tambah-tambah belah sini dulu. Sini dulu Pasawit lagi lah susah nak jumpa. Kalau kata Pekan Syed Lugok, Pekan Pala Batas nak jumpa pakai seluar pendek atas pada lutut, tak jumpa. Those day lah, tahun 90-an, tahun 2000. Kalau nak jumpa pun mungkin dekat padang bola, sekolah Isyad, padang bola, sekolah bakti, budak-budak main bola, hak tu lah. Tapi kalau nak jumpa pasal malam pergi market, duk pergi dekat kedai-kedai tepi-tepi jalan pakai seluar pendek, tak ada, tak ada. Kenapa kita abang kata benda tu benda yang tak sepatutnya? Sebab benda tu tak senonoh. Kerana dia punya sandaran dan juga panutan yang bukan datang daripada sunnah Nabi SAW. Walaupun mungkin akan berbangkit isu berkenaan dengan mazhab Hanbali, menutup aurat hanya pada papan punggung. Tanyakan kepada mereka, adakah sah ketika mana mereka mengenakan ihram untuk mengangkat kain tersebut lebih daripada kawasan, daripada atas lutut? Ataupun adakah mereka juga duduk dalam satu masjid yang imamnya berseluar pendek termasuk jemaah? Pernah jumpa? Kalau pernah jumpa, tolong ambil gambar hantar. Boleh kita buat terus dekat tu, masjid jamek seluar pendek. Tak payah duk risau dah. Tapi tak ada. Sebab tu disebutkan benda tu termasuk dalam khubth, ataupun apa yang disebutkan ketidaksenonohan. Dan bagaimana kata Abu Yashif Fahmi Zamzam, hadis di atas menerangkan bahawa apabila di satu tempat atau daerah sudah terlalu banyak kejahatan, yakni perangkatnya lebih tinggi, bila mana bermula daripada kecacatan akhlak yang kecil-kecil, akhirnya membina gagasan masyarakat yang tidak lagi suka kepada kebaikan, dan akhirnya mereka duduk dalam kedudukan yang tidak ada masalah dengan kemungkaran dan kemaksiatan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Kebinasaan itu bukan hanya menimpa kepada orang yang jahat sahaja, tetapi juga orang-orang yang saleh akan turut dibinasakan. Walaupun masing-masing pada hari kiamat nanti akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Tajuk bincang bicaranya adalah berkaitan dengan bala. Walaupun datang pada kalimah ibtila, ia adalah satu perkara yang memang ditimpakan, berbentuk dalam keadaan musibah. Kalau tengok pada perkataan Sayyidina Umar, bila mana berlakunya gempa bumi, dia sebutkan ini adalah dikarenakan maksiat. Bukan zaman kita, zaman Sayyidina Umar dulu dah ada dah isu berkenaan dengan gerak gempa di kawasan sekitar Madinah. Mana tidaknya di kawasan Madinah itu, lapangan dan juga dataran yang sebenarnya adalah dataran yang terhasil daripada tindak balas apa yang disebutkan sebagai aktiviti gunung berapi. Hari ni kalau pergi tak nampak lagi lah, sebab benda tu berlaku setidaknya pada sekitar tahun 654 di zaman hidupnya Imam An-Nawawi. Berlakunya satu peristiwa yang bernama Harrah. Jadi bila sebut kata kawasan tu ada unsur-unsur ataupun ada aktiviti gunung berapi, maka dia akan pasti rawit mai sekali dengan gempa bumi dan sebagainya. Maka di zaman Sayyidina Umar dah pun berlaku benda tu. Dan Sayyidina Umar katakan betapa benda tu hanya berlaku bukan kerana plat tektonik itu lebih utama, bukan disebabkan oleh bukit-bukit itu sudah berlaku geseran tanah, tidak, bukan itu. Itu mungkin yang ketujuh, yang ke-8, ataupun bukan itu langsung. Yang berlaku segala musibah bala bencana, baik apa yang dikatakan sebagai banjirnya, apa yang dikatakan gempa buminya, gunung berapinya, semua benda itu dalam rangkuman perkataan Sayyidina Umar adalah dikarenakan oleh kemaksiatan.
Dan bila maksiat dilakukan, tidak ada orang yang mengingkari kemaksiatan itu, maka dalam waktu yang sama Allah Ta'ala akan timpa hempapkan dengan musibah bala bencana yang mengena pada setiap jiwa, walaupun dia beriman ataupun dia tidak beriman. Sangkut pada hadis yang Nabi sebutkan pada nilaian hadis Qudsi, direkodkan oleh Imam Muslim, bagaimana pada satu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan malaikat untuk menurunkan azab di satu kawasan. Dan kemudian Nabi menceritakan bagaimana malaikat kemudiannya berpusu-pusu turun ke tempat tersebut. Daripada keadaan mereka turun ke tempat yang ditandakan pada perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka mendapati ada orang saleh berada di puncak bukit-bukit yang berada di daerah tersebut, sedang mentakdiskan Allah, mensucikan Allah, sedang bertahlil, bermohon ampun atas segala dosa mereka. Dan kemudian malaikat berpulang kembali kepada Allah dan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya di daerah tempat hendak ditimpakan bala itu ada orang saleh yang sedang beribadah kepada Engkau, yang sedang memuji Engkau, yang sedang mengagungkan dan memuliakan Engkau. Ya Allah, adakah perlu untuk ditimpakan azab? Maka Allah Ta'ala kata, timpakan sekali dengan orang saleh itu. Ini dikarenakan oleh kefahaman agama yang diikat pada pendirian watak ibadah itu hanya berpersekitaran 3 kaki kali 5 kaki, iaitu besar luas sejadah. Yang penting aku solat, yang penting aku puasa, yang penting aku zakat, aku tutup aurat. Orang lain punya pasal. Orang lain teh kopi, mampuih pi, kan? Janji aku buat. Orang lain nak kata apa, orang lain nak buat apa, yang tu dia punya cerita. Kubur asing-asing. Ada setengah kita pergi tengok, kata tak boleh lah macam ni. Nanti dalam kubur lagi teruk. Dia kata kalau apa, kubur masing-masing. Memanglah kubur masing-masing. Takut lepas tanam ni suan, lepas tanam sebelah aku. Aku nak duduk dalam kubur relax-relax, tak tahu duduk dengar bunyi kena hentam, kan hingat. Sebab tu aku tegur. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan kemaksiatan mula bermahajalilah, diterima dengan sebenar-benar keadaan masyarakat manusia pada waktu itu dengan menggunakan perkataan biasalah tu. Benda tu memang semua orang buat. Benda ni tak boleh elak lah. Maka tunggu apa? Fantazir sa'ah, kata Nabi SAW. Tunggulah apa yang disebutkan sebagai kehancuran kiamat. Dan sebab itulah bila berlakunya setiap perkara-perkara yang merepek, mangkak ni, kita kena ada usaha untuk menidakkan setidaknya dalam setiap simpuhan doa kita. Moga Allah Ta'ala campakkan hidayah, taufik dan burhan kepada golongan-golongan ni. Bahawa ni kita duk sebut, kita duk beritahu, kita duk luahkan, kita duk leluasakan kalimah tentang kebejatan dan juga kelencongan akhlak di kalangan masyarakat Islam. Yang pi sambutan program apa ke, yang laki sampai tak erti pilih baju dah lah ni. Dia ambil baju mak dia pakai. Pi konsert apa menetang ke, siap dengan make up lagi. Perhiasan wanita diletakkan pada lelaki dan perhiasan lelaki dipakai oleh wanita. Dan benda tu kalaulah dibiarkan sehingga ke tahap dibiasakan, apa yang saya boleh sebutkan di sini cuma persiapkan diri tunggu musibah yang akan mai. Dia akan mai dalam pelbagai bentuk. Tentera-tentera Allah ni dia datang dalam segala jenis rupa. Ada mai dengan jalan ayak, ada mai dengan jalan angin, ada mai dengan jalan api, segala macam. Bahkan hari ini pun kita duk sedar betapa kita sedang ditimpa musibah dengan kadar ekonomi yang tidak menentu. Pencarian makanan ruji yang terus diuji. Duduk dalam keadaan tak mampu untuk menepis segala tomahan dan juga kecaman di saat kita mengangkat kalam-kalam kebenaran. Setiap perkara yang kita usahakan nak angkat masyarakat supaya keluar daripada kebodohan, kita pula dipijak-injak oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan benda tu dibiasakan sehingga kita akhirnya memilih jalan untuk mendiamkan diri dan mula menarik-narik orang yang cuba untuk menyampaikan kebenaran, dan biarkan saja kemaksiatan, kefasikan dan kemungkaran bermaharajalela. Dan bila mana nanti datangnya saat yang Allah Ta'ala qadar tentukan pada inayah dan iradahnya, pada masa itu kita pula gamak pergi tulis pray for Bertam. Masa duduk elok-elok tak pernah pun nak pray sangat. Bila main banjir, habis pray for Penang. Habis daripada jadi banjir dekat Penang, dia turun pula pergi ke belah Kedah, pray for Kedah. Pasal apa jadi lagu tu? Sebab kita adalah orang
yang selalu guna kaedah pray when mampu. Tahu pray when mampu? Buat sejuk sangat dia jadi tak apa nak tangkap ke no. Saya jadi risau. Dah lebih saya betarin. Kita main bagi kuliah tengok lebar muka satu macam ya. Kau tak makan suak kita tadi. Nak abang kata pray when mampu ni, bila mampu baru nak berdoa. Yang tu kata pray when mampu. Kita dulu masih kecil-kecil pray when mampu, break tak ada. Pakai slipper jolok bawah mat guard basikal tu. Dah lah duduk bawah semanggang. Dan bila sebut berkenaan perkara ni, kita adalah makhluk manusia yang betul-betul ya Allah Ta'ala sebutkan al-insan la yakhru minal khata' wa nisyan. Takkan pernah lari daripada silap dan lupa. Ittaqullah. Oleh itu segala jenis kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dimasmikan. Kena bangkit menentang. Kita akan turut sama meledakkan rasa pengingkaran atas setiap kemungkaran. Kita kena mengingkari setiap benda yang mereka lakukan, walaupun hanya dengan sebilah perkataan, walaupun hanya dengan sepucuk nasihat. Asalkan kita bangkit berdiri tegak teguh mengatakan benda ini adalah haram. Penafsiran Al-Quran mengikut tingkah laku akal yang bersandar kepada makhluk-makhluk semata-mata dan tidak menurut apa yang telah ditunjukkan, yang telah ditadbir oleh para ulama sejak daripada zaman salafus salih sehingga yang kekinian. Dan ini antara kebejatan yang perlu untuk kita segerakan basmi, supaya kita tidak menjadi orang yang akhirnya melukuk di tepi gantang, duduk dalam keadaan mengira-ngira kemusnahan yang berlaku. Supaya tidak terjadi malapetaka yang bukan hanya akan menimpa orang-orang yang melakukan mungkar dan juga kejahatan tersebut, tetapi juga akan menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Jelas benda ni disebutkan. Kalau ada satu kelompok kecil sekalipun, kamu maklum mereka buat benda mungkar, buat benda fasik, buat benda fasad, buat benda syirik, tapi tak ada siapa sekok pun duk pi halang benda tu, hadang benda tu, tibai benda tu, tegaskan di situ. Maka tunggu apa? Bukan kata tunggu apa geng, tapi tunggulah apa yang disebutkan sebagai malapetaka yang bakal ditimpa musibahkan kepada bukan orang tu saja, tapi seluruh umat masyarakat yang ada di keliling kelalang. Dalam hadis ini juga disebutkan, walaupun disebut secara khusus tentang bangsa Arab, ketika mana Nabi mengungkapkan kalam selepas tahlil Nabi SAW, la ilaha illallah wailul lil Arab. Nabi SAW mengatakan la ilaha illallah, celakalah orang Arab, tetapi dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang ada di dunia. Tujuan disebut bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita SAW berusaha untuk menunjukkan betapa potensi Nabi yang juga datang daripada bangsa Arab secara khusus pun tidak akan terlepas daripada segala musibah, bala bencana, malapetaka. Dan yang menerima Islam juga pada waktu permulaan penyebaran Islam adalah daripada kalangan yang dominannya bangsa Arab dan sedikit sekali daripada bangsa lain. Begitu pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah sangat banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain itu, bahasa rasmi Islam adalah juga bahasa Arab. Maka Nabi letakkan indikator menggunakan kalimah Arab adalah isu berkenaan dengan bukan hanya pada nilai Arabisasi tetapi Islamisasi itu sendiri. Nak abang kata satu orang yang meluk Islam, automatik dia akan ada nilai kearaban. Baik dalam kaedah Arab yang kita sebutkan Arab Baidah, Arab Aribah, kalau dia tak boleh duduk dalam dua kelompok ni, maka dia boleh saja masuk dalam kumpulan yang ketiga, iaitu Arab Musta'rabah. Kerana Arab Musta'rabah ni bagi siapa-siapa yang boleh bercakap Arab juga dipanggil sebagai orang Arab. Kalau ikut dalam kaedah, seperti mana orang-orang di sebelah Afrika daripada jalur Mesir turun sampai ke Djibouti, sampailah ke selatan Afrika itu sendiri, asal mereka boleh cakap Arab, maka mereka dipanggil juga orang Arab. Dan Nabi SAW menggunakan kalimah wailul Arab adalah merujuk kepada kehancuran yang bakal ditimpakan itu tidak memilih bulu dan kuku, melainkan kalau orang atau masyarakat itu membiarkan kemaksiatan, walaupun dia adalah orang yang utama dan pertama menerima Islam, walaupun dia adalah orang yang banyak rukuk sujudnya, walaupun dia adalah orang yang tinggi besar jumlah sedekahnya, tetap juga akan ditimpa balakan dengan musibah sekiranya membiarkan kemaksiatan.
Dan kemudian dalam hadis yang sama, baginda Nabi SAW menyatakan, kemudian Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa dari keturunan Nabi Adam AS yang dahulunya banyak membuat kerosakan di muka bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Dzulqarnain dan pengikut-pengikutnya dengan besi bercampuran tembaga. Dengan itu mereka tidak dapat keluar sehingga sampai hampirnya hari kiamat nanti. Maka pada waktu itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila peristiwa itu telah terjadi, maka bererti hari kiamat sudah dekat sekali. Pada penghujung hadis ini, baginda Nabi SAW menggunakan gerak bahasa badan tubuh mulia baginda Nabi dengan menunjukkan kepada Sayyidatina Ummul Mukminin Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha betapa kehancuran yang lebih besar sedang diperkukuhkan dalam satu tanda dan juga isyarat yang kita juga akan jumpa dalam peristiwa tanda-tanda akhir zaman, iaitu tanda-tanda besar kiamat, iaitulah perihal tentang Ya'juj wa Ma'juj. Dalam keadaan Nabi SAW menunjukkan wahallaqa bi usbu'aihi al-ibham, Nabi menunjukkan sentuh temu antara hujung ibu jari dan jari telunjuk membentuk satu bulatan, dan Nabi kata Ya'juj dan Ma'juj yang dibina tembok tebal dindingnya yang dipisahkan, yang dibina oleh Dzulqarnain, dibantu oleh masyarakat di satu tempat. Kajian berkenaan dengan Ya'juj Ma'juj ini terlalu prolific, terlalu complicated. Sebahagian mengatakan tembok itu adalah tembok besar Cina. Tembok tu lah tembok Ya'juj Ma'juj, kan? Kita pun tengok ada lebih kurang kan tembok tu ya. Kita pun kata betul kot. Ada yang kata di Caucasian, bahagian sebelah utara daripada jalur bahagian hujung atas daripada Arab nak pi ke Eropah. Dia lebih pi mendekat kepada kawasan negara-negara beriklim sejuk, dan di situlah berlakunya pembinaan dinding yang hari ini dalam sebahagian kajian yang lebih terperinci menunjukkan dinding-dinding yang dikatakan itu sebenarnya pada hari ini nampaknya seakan-akan seperti gunung yang tinggi, dan digunakan beberapa kajian yang lain bila mana memperincikan tentang kalimah Iskandar Dzulqarnain yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, ketika mana datang satu kelompok masyarakat di satu daerah beritahu dekat Dzulqarnain, tolong kami untuk halau makhluk yang nama Ya'juj Ma'juj ni. Mereka juga adalah manusia tetapi dengan kekuatan dan juga daya yang lebih luar biasa daripada manusia yang normal ini. Maka Dzulqarnain bersetuju untuk membantu, dan mereka juga menyebutkan kepada Dzulqarnain untuk membayar segala apa harga yang diletakkan. Tapi Dzulqarnain kata tak perlu untuk bayar benda tu semua, cuma perlu bekerja dengan dia. Maka wujudlah satu kalimah yang mendapat pertumpuan daripada kalangan ulama tafsir, iaitulah fanfakhu, iaitu ketika mana Dzulqarnain memerintahkan untuk hembuskanlah api. Ini antara benda yang kita sempat juga sebutkan dulu dalam beberapa perkongsian. Kita berhenti dulu untuk azan. Kita sambung? Boleh sambung? Jadi saya mau untuk renjakkan waktu pembinaan isyak bagi saya menghabiskan tajuk pada malam ini. Baik. Fanfaqu ni dalam Al-Quran tentu akan tengok dalam suratul Kahfi. Surah Kahfi dia bawa 4 bicara utama. Yang pertama fitnah tentang ilmu, yang keduanya fitnah tentang harta, yang ketiganya fitnah tentang kuasa, yang keempatnya adalah fitnah berkenaan dengan kehidupan dunia dan juga memahami sektor akhirat. Dalam bab fitnah kuasa ini, watak yang ditampilkan adalah watak Dzulqarnain, satu orang lelaki yang digelar panggil dengan Dzulqarnain, yang merujuk pada istilah Dzulqarnain itu orang yang memiliki 2 tanduk. Jadi bab tu pun dah panjang lah. Ada yang kata Dzulqarnain ini 2 tanduk adalah golongan Viking. Pernah dengar Viking? Ada satu orang syekh baru ni daripada Eropah, dia sebut dia adalah keturunan Dzulqarnain, dan dalam dalil dia lah dia kata yang disebutkan Dzulqarnain adalah raja-raja ataupun orang-orang yang datang daripada keturunan raja yang memakai topi yang ada 2 tanduk. Ada satu, kalau dulu duk baca, saya tak ingat soal apa, The Star ke Melemel ke, dia ada satu kartun ostrich tu kan, hak kecil tu kan, ada satu
watak tu yang badan besar, dia pakai topi daripada kayu, kemudian ada tanduk. Dan topi tu pula memang dipakai oleh orang yang duduk dalam kota yang dibina tu. Maka mereka kata Viking tu Zulkarnain tu lah, iaitu orang yang pakai topi, mahkota dia dalam bentuk dua tanduk. Dan tak ada pun dalam dunia mana-mana raja yang pakai topi dalam bentuk dua tanduk melainkan Raja Viking. Kalau belah kita dia cuma main tengkolok, destar, tanjak lagu tu nya, bendam berahi, helang patah sayap, kan, ayam sabung, hak tu je lah. Kalau kata Johor dia pakai mahkota crown ikut British. Kalau kata yang tanduk ni Viking tu ya, dengan dalil mereka. Jadi kita pun terima lah, bukan dengar tu dan percaya sungguh-sungguh, tak terima lah. Berkemungkinan sebab nanti dia akan ada lagi elaboration yang lain, dia akan ada elaborate yang lain pula. Begitu juga yang disebutkan Dzulqarnain ini adalah satu orang raja yang katanya datang daripada Rom, yang menjadi perdebatan hangat, bertempur untuk dua tahun belakangan ni. Dulu dah senyap dasar. Sebab dulu punya cerita 90-an, dalam gagasan pencarian dan juga kajian, ramai yang bersetuju Alexander the Great adalah Iskandar Dzulqarnain, tanpa ada penafian. Kemudian muncul tahun awal 2002-2003, penemuan terbaru menunjukkan betapa Alexander the Great bukanlah seperti mana persis satu orang raja yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, iaitu orang yang menyembah Allah. Sebab dia adalah penyembah ajaran pagan Bacchanalia, ajaran orang-orang Rom yang sembah Zeus, yang sembah Zeus kopi itulah. Tahu Zeus kopi tu? Tunggu jangan habaq ni adalah nama seorang tukang penggembala kambing. Celah mana? Dia gembala kambing tanah kamu cegak. Gambar muka tu pun kita tahu dah unsurnya pada mana. Tu pun tak terbiang pi juga. Yang kata Hercules, yang disebutkan tentang Medusa, Aurora, Nike, Jupiter, Pluto, Juli, Juno. Itu semua tu dewa-dewa adalah ajaran Rom. Dan dewa-dewa tu lah yang disembah oleh Alexander the Great pada catatan dan juga bukti-bukti yang benar. Sampai hari ni kita boleh buat carian. Jadi kemuncaknya pada sekitar awal tahun 2010, wujud satu lagi titik pencarian baru yang menafikan betapa Alexander the Great bukan Iskandar Dzulqarnain, kerana dia menyalahi ayat Allah SWT yang menyatakan dia adalah orang yang beriman. Maka muncul satu lagi pendapat, kata Iskandar Dzulqarnain itu sebenarnya adalah Cyrus the Great. Cyrus the Great pula. Cyrus the Great ni adalah satu orang yang dikatakan satu orang yang tinggi falsafah, dan nilainya adalah tidak pernah melakukan penyembahan berhala, dan dia juga adalah orang yang tidak mendewakan mana-mana dewa kerajaan Rom. Maka dia tu untuk aliran Eropah sebelah timur ini, mereka mengatakan itu adalah Alexander the Great. Yang belah Eropah belah barat ni dia kata itu adalah Viking. Bagi kita pula dalam carian dan juga kajian ulama Islam, Alexander the Great ni dia berkemungkinan juga ini nak abang pun payah agak. Saya dia kata semangat Melayu lebih pula. Tapi dia adalah bunyi-bunyi wushi-wushi sikit lah. Pasal dia jaga dua tanduk daripada sebelah timur sampai barat. Jadi dicari tanduk di timur di mana, tanduk di barat di mana. Maka mereka temukan dan mereka pegukan jalur jalan nak pi antara dua tanduk ni, dia punya akses dia ataupun dia punya orang kata apa, HQ dia bukan di hujung sana, bukan di hujung sini. Dia mesti HQ di tengah-tengah. Jadi bila mereka cari balik titik tengah, jumpa segenting kera. Segenting kera jumpa tanah kita. Tiba-tiba mai kita lah balik lagi duk mengepak kata aku ni keturunan Iskandar Dzulqarnain lah. Tapi nak abangnya apa? Nak abang kata benda tu kita terima sebab kajian. Dia bukan kata ni. Hantuah pun duk berkeli pula baru ni. Ada yang kata hantuah tak wujud, ada yang kata hantuah wujud. Mereka sembang macam hantuah tu biasa jadi jiran mereka apa dah kadang-kadang. Cuma nak abangnya begitu. Tapi bila kita tengok balik, kalimah fanfakhu yang saya sebutkan pada tuan-tuan itu, dan hembuskanlah, ketika mana diambil batu, diambil besi, tembaga, segala jenis mineral, bahan galian yang boleh dicairkan dan dibentukkan dan kemudian menjadi keras sekeras-kerasnya. Ada sebagian pendapat kata teras di dalam itu menggunakan benda yang lebih kuat daripada titanium. Wallahu alam, sebab tak ada siapa lagi yang pernah jumpa teras dalam dinding itu. Nombor satu, bukan tak pernah jumpa teras dalam dinding, sampai keluar ni pun orang tak tahu tak mana dinding tu. Kalau dah confirm tahu, okey, ni masalah tak tahu. Dan kita pun faham kenapa tidak tahu. Sebab dua, satu memang tak tahu sebab tak tahu. Yang kedua ni tahu saja katuk untuk false flag.
untuk munculkan pula cadangan-cadangan tempat baru, sedangkan mereka dah buat macam-macam dah. Dan kita pun tahu juga bila mereka dah mula buat kajian tu, mereka akan jumpa sumber-sumber ilmu baru. Dan hari ini pun kita tengah duduk dalam uji kaji ilmu-ilmu tersebut. Kebakaran di Los Angeles, kebakaran di Kepulauan Hawaii, di Maui dulu, begitu juga dengan perubahan dan perolakan cuaca yang tidak menentu. Targetnya pada Mei, Sep, Tila, Noma, Timur Laut, November hingga Mac. Tapi dalam waktu yang sama, kita tengok hari ni tak masuk Mac lagi pun dia main kering panjang. Lepas tu tiba-tiba 2-3 hari ni hujan dia tibai lebat, Ramadan nak mai dah. So benda tu sedikit sebanyak membuka ruang untuk kita mencermati dan meneliti betapa sebenarnya kedudukan yang sudah dimaklumi di mana beradanya tembok tersebut memang ada, cuma tak dimaklumkan dan tak diumumkan kepada mana-mana pihak utama. Bila saya sebut tentang fanfaqu ini, muncul dua mazhab dalam pemahaman. Satu, mereka mengatakan Iskandar Zulkarnain menyebutkan tiupkanlah ataupun hembuskanlah itu menggunakan satu teknologi yang berkapasiti tinggi yang mampu untuk mempatri. Tahu patri? Dia nak kimpal tau. Maksudnya dia akan letak satu plate besi yang besar yang telah pun dicair leburkan, kemudian dibuat plate, dan nak buat kalau besar-besar alam tu pun dia kena ada satu kilang yang besar. Sebab tu bila sebut benda tu panjang pula, saya kata nak masuk hadis 3 tak dan lah. Tuan-tuan tahu tak, relau di Sungai Batu, relau bakar besi paling banyak di dunia. Di Perancis jumpa 2 biji ya. Terus mereka seal tempat tu. Habang kata ni penemuan yang mengubah tamadun dunia. Jumpa 2 biji ya. Begitu juga di China, jumpa 12 biji. Tu ye. Kita pergi relau. Tu tuan-tuan duk pergi relau belah pulau, tuan-tuan duk pergi relau belah Lembu Tebal. Tu relau tu tempat kita duk layuk bakar besi, cayak besi. Di Sungai Batu bukan 2, bukan belah, bukan puluh, bukan ratus ribu, juta. Jadi nak habaq mai, nak buat pelik tu perlu kepada kemajuan teknologi perbuatan ataupun pertukangan besi yang dahsyat. Yang mana kalau kita tengok pada carbon dating timing, sebab Sungai Batu dicatatkan sebagai tamadun terawal dunia lebih daripada 10,000 sebelum Masihi. Kalau nak tengok balik, mereka mendekatkan sikit, mereka kata 8,000 tahun sebelum Masihi. Ia segagan dengan satu waktu setidak-tidaknya pada awal zaman selepas Nabi Nuh AS, ketika mana 3 orang anaknya Sam, Ham dan Yafith dah mula bergerak untuk pi ke seluruh dunia. Dan pada waktu yang sama juga, daripada keturunan itulah pembuatan besi dah berlaku. Dan ini menolak konsep pemahaman orang-orang daripada ajaran yang mengaku sebagai kononnya pengikut agama Nasara. Sebab mereka secara total mengatakan ilmu pembuatan besi hanya bermula di zaman Nabi Daud, King David. Sebab David itu pada faham mereka mengikut ayat-ayat dalam Old Testament, New Testament, mereka adalah orang pertama dan utama yang boleh melentur dan melebur besi, yang digambarkan pada pengkisan selepas daripada pertempuran Nabi Daud dengan Goliath, bila mana menggunakan hantaman batu yang diikatkan pada satu tali dan dilepaskan mengena pada kelompok tentera yang berperang di kawasan sekitar Palestin. Jadi untuk mereka tahu ilmu pertukangan besi ni mula zaman Nabi Daud, sedangkan zaman Nabi Daud tu dah terlampau jauh dah dengan Nabi Nuh nak sampai Nabi Daud. Dan sebab tu bila ada orang kata Zulkarnain barang mungkin datang daripada kawasan persekitaran kita, wallah alam, kita tak tahu. Tapi jangan duk picek geran pula lagi tengok. Try tanya Tok Lang hang tengok. Asal-asal dia ada bunyi 99 belakang tu. Takut dia kerja speed mat dulu. Kan? 99. Bunyi macam Iskandar Zulkarnain lebih kurang. Tak, dia bukan macam tu. Dia tak semudah itu. Sebab tu bila sebut berkenaan benda ni, itu yang pertama. Teknologi tertinggi apa yang diperlukan ataupun yang mampu untuk dibuatkan nak peteri gunung. Angkat tangan dengan kaki-kaki orang bertam. Siapa biasa pergi peteri gunung? Puteri gunung saya biasa pergi. Puteri gunung apa dekat Lembu Tebal. Ada taman puteri gunung. Itu biasa pergi. Tapi kalau nak peteri gunung tak pernah. Tak pernah. Jadi
kemajuan teknologi yang takat mana dan tahap mana yang boleh peteri tu. Itu satu. Dalam kitab Ajaibul Makhluqat wal Gharaibul Mawjudat yang mengkisahkan tentang kewujudan dan juga makhluk-makhluk langka. Ini saya sebut 2-3 tempat orang benci terus. Orang pangkar terus. Tapi nak abang lah pasal ada dalam kajian ulama disebutkan, antaranya yang dimuatkan dalam kitab Gharaibul Mawjudat dan juga beberapa subsection dalam pengkisaan dalam kitab Masalik wal Mamalik menyebutkan perkara yang sama bila mana berpencak pada bab berkenaan dalam Qarnain ini, iaitu menumpu pada kalimah fanfaqu. Kalau kita dah tahu teknologi tak boleh di situ. Saya sebutkan dulu teknologi Nabi Nuh. Teknologi Nabi Nuh alaihissalam ketika mana bahtera sudah pun berlayar di atas lautan, maujun kal jibal, kata Allah. Laut umpama gunung. Ombak tu dia punya arus gelombang dia membentuk seperti gunung. Kita takat duk pantai Robina jangan harap nak nampak. Yang ni jenis cerita luk dalam. Kalau duduk jenis tempat cari gali, mungkin dia biasa naik perahu pi dekat Cakrawala punya tuah. Kan, duk pergi mengai situ. Kalau betul-betul dah tengah-tengah tu bila main ribut, angin dia akan tolak dan dipadukan dengan arus gelombang yang kuat. Fasa dia punya ni tahap dia mungkin pi kepada 4 ke 5 meter, dia boleh membentuk satu gunungan ombak yang tinggi disebabkan oleh alun yang terlalu ke dalam dan dia julang naik. Ini cerita orang yang duk naik perahu tahu. Kalau naik perahu dia tahu tajuk dia, kan. Saya duk pi kuliah belah-belah sekolah, saya abang tajuk malam ni dia tajuk tak wak Ustaz. Kita duk fikir tajuk apa. Rupanya dekat perahu tu ada satu benda nama dia tajuk. Kan? Kita duk fikir lepas ni duk kena aku ke apa. Jadi zaman Nabi Nuh tu dulu kita dah menempa ketinggian teknologi yang begitu dahsyat. Macam mana saya nak abang? Allah Ta'ala sebut di waktu kapal itu dilayarkan di tengah lautan disebabkan oleh ombak dan juga banjir sudah besar dan mewujudkan ombak yang tinggi. Pada waktu tu tuan-tuan akan jumpa ayat yang mana Allah Ta'ala rakamkan Nabi Nuh alaihissalam memanggil anak dia. Pernah sampai kisahnya? Masa tu Nabi Nuh duduk dalam bahtera. Tengah duduk dalam bahtera, dah bergerak dalam keadaan gelombang yang tinggi macam gunung. Dan pada waktu tu Nabi Nuh panggil anak dia. Dan anak dia jawab balik. Nabi Nuh panggil, mai naik dengan kami. Mai naik dengan kami. Sesungguhnya ini adalah perintah Allah SWT untuk orang beriman. Anak Nabi Nuh jawab balik apa? Tak apa, kami nak naik bukit. Kami nak naik gunung. Nescaya ayat banjir tu tadi, ayat yang naik itu tadi takkan boleh rapuh gunung tu tadi. Ayat tu sikit lah, satu tu je. Tapi ulama bergelanggang untuk lumat hadamkan ayat itu dengan mewujudkan satu apa yang disebutkan sebagai kesimpulan yang menggegarkan dan mendebarkan jiwa kita. Apa maksud kata ulama? Ulama kata begini, apakah teknologi komunikasi yang Nabi Nuh guna menghubungi anak dia di waktu begitu? Nabi Nuh pakai line telefon apa? U-Mobile betul tak? Dia pakai handset apa? Samsung hak lipat 4 kali tu. Ke Huawei lipat 3 kali. Bapak 15,000 harga. Ingat SIM card buat sendiri kot. Nabi Nuh guna teknologi apa? Fasa awal hidup manusia 1600 tahun kalau ikut dalam perkiraan antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh, baru 1600 tahun. 1600 tahun kemuncak ketinggian teknologi. Dan masa tu Nabi Nuh boleh kontak anak Nabi Nuh alaihissalam dalam keadaan Nabi Nuh duduk di satu tempat, anak dia duduk di satu tempat dengan cuaca yang merepek, dengan cuaca yang begitu hebat dan boleh respon clear. Allah Ta'ala rakamkan. Dan sebab itu bila ada orang angkat bicaranya berkenaan fanfakhu itu adalah ketinggian teknologi yang berada pada zaman tersebut, maka ulama setuju. Ulama kata tak jadi mustahil. Sebab manusia ni dia cerdik. Allamahul bayan. Bila dia tahu benda ni ada, dia akan cuba kaji dan kaji dan kaji. Dan adakah kita tahu teknologi 5G yang kita guna lah ni sebenarnya teknologi yang digunakan pada tahun 60-an oleh militeri dunia. Cuma kita lah ni baru duk try, kita baru duk guna. Ni dia nak main pula ke depan. Apa benda G kita tahu lah. Dia mula dengan H, 2G, sebelum tu GPRS, lepas tu 3G, lepas tu 4G, lepas tu 5G, last kali low G.
Tak ada apa lah, sebab nanti dia akan main satu zaman teknologi ni akan piak. Apa benda hang duk konten-konten hai WhatsApp guys apa ruyuk kanak mah. Sebab itu bila sebut kata fanfahu itu pun sudah memadai bagi kita. Itu satu. Yang saya nak abang ni tadi dalam kitab Gharaibul Mawjudat menyebutkan betapa ada binatang yang berkapasiti dan berpotensi untuk menghembuskan api. Ini lagi marah. Ha? Ada tak binatang yang kita biasa dengar lah dalam gambar? Dia kata binatang ni boleh hembus api. Bukan cali bang, cali tak. Cali tu kita yang berapi, dia tak ada apa. Binatang yang boleh hembuskan api apa dia? Setuju saya kata naga? Setuju tak saya kata naga? Setuju kan? Jadi ada ulama kata yang hembuskan itu adalah naga. Dengan kemampuan dia untuk meniupkan api, dan itulah berlakunya peteri. Dan naga ni pula kalau ikut dalam struktur bentuk dia, belah kita lah, Padang Tongsun belah ni, naga belah Asia ni dia jenis dia main dalam bentuk rupanya ulat. Dia jenis jaluk panjang, kaki tu dekat jerelun tu, kaki depan tu dah dekat kodiang. Lepas tu ekor adalah tajam-tajam lagu tu, muka misai bertarin sebab macam Dragon Ball tu. Kan dia simpun 7 biji, lepas tu keluar naga, dia jadi berlengkak sebab ulat. Hak tu kita. Dan itu antara benda yang ditunjukkan. Ulama kaji pasal apa mereka boleh tunjuk contoh macam tu, sebab ada sumber, ada dapatan, ada contoh yang mereka ambil dan mereka buat. Okeylah satu. Tapi kalau tuan-tuan tengok naga untuk belah negara Eropah, tuan-tuan takkan jumpa naga ekor panjang ni. Dia naga Eropah ni perut boroi. Setuju tak? Dia nanti kepak besar, ekor dia besar macam buaya. Dan itulah yang keluar api. Tak percaya tengok dekat lambang, bukan arai, satu lagi cap dalam bidang pemotoran, agil ke apakah. Hak kalau kuning tulis hitam, dia tulis agil, lambang dia adalah lambang apa nama ni, naga. Tuan-tuan akan tengok Tunisia, lambang dia juga naga. Tuan-tuan akan tengok negara-negara tertentu ni jatah negara mereka, logo negara mereka akan guna naga. Dan itu membuka lagi ruang, peluang di kalangan ulama mengkaji lagi dan menyelidiki adakah benar yang disebutkan fanfaku itu termaktub dan tertakluk pada binatang. Allah Ta'ala alam. Sebab tu saya kata Ya'juj Ma'juj ni jangan bagi saya bincang, nanti dia jadi daging rincik lagu tu lah. Hak benci pun benci lah. Ada seorang Pak Long tu dia dengar syuruk sampai tajuk lah Ya'juj Ma'juj. Saya pun tiba bab tu, dia kata ustaz merepek Ustaz. Tak, saya bukan merepek, saya cuma ambil kalam balik apa kajian ulama. Nak abang kata betapa Islam ini meraihkan setiap daripada perbahasan-perbahasan yang menambahkan ketakwaan. Jadi kita nak abang apa dekat situ dalam bab berkenaan binatang yang membuskan api. Zaman itu sekata, tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Daud AS, tuan-tuan pernah dengar kisah Nabi Sulaiman. Antara perangkat bicaranya adalah mereka mampu untuk berkomunikasi dengan binatang. Setuju? Nabi kita, ketua pada Nabi Daud, ketua pada Nabi Sulaiman, Nabi kita juga boleh berkomunikasi dengan binatang. Nabi kita bukan takat boleh berkomunikasi dengan pokok kayu. Nabi juga boleh berkomunikasi dengan gunung ganang. Nabi boleh berkomunikasi dengan tongkoi, batang pokok kurma. Bukan hidup dah pun. Pernah sampai cerita tu? Sebatang pokok kurma yang menangis kerana tidak lagi merasa hangatnya telapak kaki Nabi ketika menyampaikan khutbah. Dan Nabi SAW pernah bercakap dengan daerah. Nabi pernah bercakap dengan Mekah. Sini siapa biasa sembang kepala batas? Pergi dekat jawab pos tu, duduk tulis filai, oh kepala batas, aku cintakan kau kepala batas. Tak nak. Tapi Nabi kita, Sayyidul Alamin, Sayyidul Mursalin, Imam Al-Muttaqin, memiliki potensi yang demikian rupa. Maka bila sebut kata Iskandar Dzulqarnain ni, pada satu bicaranya, mereka mengupas tuntas berkenaan adakah Iskandar Dzulqarnain dia juga merupakan satu orang yang duduk pada posisi potensi seakan-akan sama pada jalur Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, iaitu satu orang Nabi dan juga satu orang raja. Dan sebab tu ada di kalangan ulama kata Iskandar Dzulqarnain adalah Nabi, dan kita pun setuju. Ada yang kata Iskandar Dzulqarnain adalah seorang soleh, maka kita pun setuju. Tapi yang kata Iskandar Dzulqarnain adalah seorang Nabi, maka dekat situ dipecahkan kemampuan dan juga kebolehan, ability dan compatibility satu orang Nabi untuk berkomunikasi dengan binatang, dan akhirnya wujud apa yang disebutkan kalimah fanfakhu itu. Dan nak sebutkan dalam hadis ini bagaimana Nabi sebut dengan tebal besarnya peteri pada setiap inci gunung yang ditemukan dengan menggunakan plate-plate besi yang telah lenturkan dalam satu acuan yang besar. Tebal benda tu dikorek oleh Ya'juj wa Ma'juj.
Dalam hadis yang berlainan nanti kita akan jumpa. Tak jumpa lah, ni hadis tanda kecil kiamat kan. Tanda besar nanti ada. Nabi sebut Ya'juj Ma'juj ni dia akan setiap hari dia korek lubang tu. Dan di zaman Nabi, lubang tu telah pun berjaya menembus dinding tersebut. Sebab tu Nabi tanda, Nabi kata ibham, antara hujung ni dengan hujung ni, maka besar ni lubang dah. Cumanya bila mereka jumpa lubang tu, mereka dah nampak, mereka kata esok kami akan korek lagi, tanpa mereka menyebutkan kalimah, dalam keadaan mereka tidak menyebutkan insya-Allah. Maka bila mereka bangkit, mereka keluar daripada tempat mereka korek tu, akhirnya mereka lupa untuk korek, dan mereka terpaksa korek pula dekat tempat yang lain. Dan begitulah hari-hari yang mereka lakukan, sehingga bila dalam hadis yang berkaitan Nabi sebut, ketika mana mereka sudah pun korek lubang, korek dinding dan jumpa lubang, berjaya untuk menebuknya, di saat mereka berkata insya-Allah esok mereka akan sambung korek, maka pada waktu itulah esoknya mereka datang, mereka akan korek di tempat yang sama, dan di situlah akan berlakunya pembantaian Ya'juj Ma'juj. Bila zaman Nabi Isa alaihissalam. Kalau nak kira tu lambat lagi lah, tapi kalau nak letak tu mungkin dalam beberapa bulan atau beberapa tahun. Sebab tu yang kita sebutkan Ya'juj Ma'juj, Nabi sebutkan kepada kita kemunculan mereka akan datang, dan dia akan main secara tiba-tiba. Sebab sifat kiamat ni memang tiba-tiba. Dia bukan jenis okay standby lah, nanti kiamat tau, you better watch out, you jangan risau tau, you ambil selfie siap-siap, sebab nanti nak kiamat ni sikit lagi, hari Jumaat ni nak kiamat. Okay, tak ada, dia bukan jenis lagu tu bang. Hai, ingat apa? Order Shopee kan, out for delivery, lepas tu attempt unsuccessful. Dia bukan jenis lagu tu. Dia kiamat as-sa'ah, dia memang main dalam keadaan tiba-tiba. Dan sebab tu Ya'juj Ma'juj dengan perangkat nilai Imam Mahdi, Nabi Isa, Dajjal, itu semua tiba-tiba. Dia bukan duduk dalam kerangka jangkaan dan juga penilaian perkiraan manusia. Tak ada siapa yang boleh tahu, sebab dia duduk dalam genggam ta'lu indallah. Maka pada waktu dinding yang kuat tadi akan hancur, titik hujungnya yang nak disebutkan dalam hadis ni, bila benda tu akan hancur adalah di saat manusia tidak lagi berupaya untuk mengekang hawa nafsu, tidak lagi mampu untuk mengangkat syiar daulah, tidak lagi mampu untuk menunjangkan keimanan dan menebalkan ketakwaan. Dan di saat itulah hamburan dan juga gelegak buak segala kerosakan, kemungkaran, kefasadan, kefasikan dan kemaksiatan akan mula menyelimuti seluruh masyarakat umat, dan semuanya hanya menanti untuk ditimpakan dengan hempap segala musibah bala bencana daripada Allah, yang akhirnya dinuktahkan dengan kiamat besar. Maka sebab itu kita ulang sebut ittaqullah, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila peristiwa itu telah terjadi, maka bererti hari kiamat sudah dekat sekali, merujuk kepada pembabitan lubang yang digali oleh Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj cerita lain pula. Itu tak ada lah cerita Ya'juj Ma'juj, ingat sampai puasa tuan-tuan kan. Jadi itu yang kita sempat untuk malam ni. Maafkan saya sebab tak boleh nak masuk hadis ketiga, sebab hadis kedua dia memang dia punya tumpu tujunya kena dijelaskan perkara demikian kalau ikut macam mana yang disampaikan oleh Buya Syekh Fahmi Zamzam. Dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang selepas daripada raya, selepas puasa bulan raya tu nanti, insya-Allah bulan April, kita akan kembali bergegas membawa perkongsian pada hadis ketiga pada tajuk yang disebutkan dunia datang mengerumuni dunia Islam, yang lebih merujuk kepada fasa dan juga perkara-perkara berkaitan dengan situasi semasa, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk hujung-hujung perkongsian ini saya ucapkan selamat menyambut ibadah Ramadan Al-Mubarak, dan kekal dengan momentum kekuatan berada dalam bulan Syaban dengan memuncakkan seluruh kebaikan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dalam keadaan kita yang masih lagi hanyut leka dengan kemaksiatan, terpalit dengan noda dan dosa, Allah Azza wa Jalla wa Ala masih lagi mengizinkan untuk kita hidup sampai ke malam ni. Atas apakah halangan dan hadangannya untuk kita tidak mengucapkan lafaz syukur kepada Allah, sedangkan dalam fasa dan waktu yang sama ada adik-beradik kita, ahli keluarga kita yang telah pun kembali berpangkal kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala pada bulan Rejab yang lepas, bahkan dalam 2-3 hari ni. Dan malam ni juga ada sahabat kita di kampung saya di Tok Bedu akan dikebumikan pukul 10 pagi.
Dan kalau tanya pada mereka, dia pun kemarin arwah Allah yarhamhu, dia hadir untuk hari Isnin, hari Ahad. Dia turun sama majlis gotong royong. Lepas duduk sembang kan, dia kata memang tak sabar nak masuk Ramadan. Hari Ahad baru ni. Habis gotong royong pukul 3.4, dia balik awal. Kemudian pagi tadi pukul 9.30, anak dia habaq sudah pun kembali ke rahmatullah. Tentu boleh imagine tak? Kawan-kawan kita yang Ramadan lepas, dia ada kalam kat kita, weh, tahun depan puasa kita buka sama-sama. Tahun depan puasa esok hang duk grup tadarus aku. Tahun depan puasa ingat tau, kita share duit, kita bayar iftar dekat dapur Muhtadin tu. Nah, jangan lupa. Tahun lepas. Tapi main 2-3 minggu baru ni meninggal dunia. Dan kita pun tengok dia, ibadat dia, puasa dia, solat dia, Quran dia lebih banyak daripada kita. Tapi Allah Ta'ala dengan qadar Allah meletakkan dah, cukup dah. Wahai Munah weh, hang tekat hari ni ya. Wahai Leman weh, hang tekat hari ni ya. Tak payah duk fikir apa dah. Sebab Ramadan bukan milik kamu. Tapi kita ni yang duk lagi maksiat, berkeli dengan jiran siang malam, tak pernah tanya abang adik-beradik, mak ngayah pun tak pernah tanya telefon abang. Tapi Allah Ta'ala masih lagi sempat untuk duduk sampai ke dalam Syakban di hujung-hujung ni. Maka nikmat mana lagi kita nak dustakan, tuan-tuan? Sebab tu ledakkan, gelegakkan rasa syukur bila kita mampu untuk menghembus dan menghela nafas pada malam 1 Ramadan. Kerana benda tu adalah benda yang duduk dalam idam tunggu nanti kelompok-kelompok tertentu yang telah pun kembali ke rahmatullah. Maka kita ni Allah Ta'ala persiapkan, Allah Ta'ala perkukuhkan kedudukan, berikan lagi titipan kasih sayang pada ruang nafas untuk kita boleh beramal dalam bulan Ramadan. Kerana imbalan kebaikan, balasan, ganjaran yang begitu besar. Tapi kenapa kita tak bersyukur? Kenapa kita tak memilih untuk meledakkan syukur? Kerana kita adalah orang yang jua dengan Allah Ta'ala. Yang tu saja. Dan Ramadan kali ini, Ramadan yang tak sama dengan Ramadan lepas. Dan memang takkan sama dengan Ramadan-Ramadan yang lepas. Satu Ramadan yang nak main ni adalah satu Ramadan yang tak sama dengan satu Ramadan 1445. Saya Ramadan tahun ni, saya minta sangat-sangat, saya berharap sangat-sangat boleh masuk dan boleh hadap dengan perjalanan yang lincin lancar. Sebab Ramadan tahun lepas, hari kedua saya menerap lah. Tak bosan sebesar. Kan? Kena belah dengan budak sekolah. Bukan belah sekolah. Kalau belah sekolah tak apa. Ni kena belah dengan budak sekolah kan. Patah, ruyuk, ranak, duduk di rumah sampai 28 puasa. Tak boleh nak buat apa. Menerap. Dan bulan Ramadan yang main ni minta sesungguh lah. Nak lintas jalan pun lah sampai 3-4 kali. Kalau berhenti tengah jalan pun tak berani tunggu lama-lama. Kira nak rembas masuk lorong lah. Tak berani tunggu. Bukan kata kita jadi lagu mana, dia jadi trauma. Dia jadi seriau. Sebab tu kalau Ramadan yang nak main ni, kita harap sangat kita masuk dengan nilai kesihatan yang sempurna, sestamina yang sepatutnya, perbanyakkan qiyam, perbanyakkan usaha untuk kita melancarkan dan memperbanyakkan Quran. Sedekah jangan lupa. Quran paling tidak pun tuan-tuan, jangan tinggal qul huwallah 3 kali setiap malam. 3 kali qul huwallah bersama dengan 1 kali khatam Quran. So kita dapat pahala khatam Quran setiap malam Ramadan. Berbetulan pula malam tu malam Al-Qadar. Boleh renyah kan? Pasal lebih daripada 83 tahun 4 bulan. Jadi moga-moga Allah SWT memberkati ke atas kita bulan Sya'ban dan disampaikan kita ke dalam bulan Ramadan insya-Allah biiznillah. Jadi tuan-tuan dekat tu dulu. Selamat menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Dengan lafaz bismillah saya merasmikan kapet pada malam ini. Dia sagat habis kuku-kuku, kita duk risau. Tadi sampai dah depan tu keluar balik Ustaz, tengok kaki siapa ada hitam-hitam ni. Cabut-cabut tengok bulu-bulu apa dah. Rupanya kapet baru kan. Mujuklah tadi masa sujud tak terserot masuk ke lidah hidung. Tahniah Allah punyalah AJK Muhtadin bersiap siaga sampai terang ni. Cuma tinggal tak bubuh toto je. Ni dengan ekor macam ni mau tiba toto dahsyat kan. Sebab tu kita raikan dan kita ucapkan tahniah kepada pihak surau Al-Muhtadin daripada setinggi-tinggi pengurusi semua AJK dan juga muslim-muslimat. Tuan-tuanlah penyala utama surau ini, Munawir, sang pencerah surau ni tuan-tuan. Bukan AJK, bukan pengurusi, bukan lampu yang bagi surau ni cerah, yang bagi surau ni meriah tuan-tuan. Kalau takat tuan-tuan tak main nak pasang lagu Teletubbies hari-hari mampu nak bagi nampak ceria. Tapi sebab tuan-tuan main, surau ni jadi ceria. Dan sebab itu kalau boleh bulan Ramadan ni kita target sepanjang Ramadan kita main untuk tarawih. Jangan tak main pula. Ni dah dapat kapet baru, tengalung dengan kapet pun betul. Main. Jangan tak main.
Biar sendat padam tak apa. Nanti akan jumpa lagi geng-geng yang akan kata surau ni kita kena perbesar ni. Dia nak ada pun dalam 3-4 hari tu ya. Lepas tu dia ranap nak jumpa pula bila Ramadan yang nak mai pula. Lepas tu dia mai kali lagi pun dia akan abang benda sama. Surau ni kena perbesar ni. Nanti aku buat cadangan surat apalah. Yang mai pun 4 hari Ramadan tu ya. Sebab tu kadang-kadang ini adalah apa yang disebutkan sebagai ragam lah. Kan rencam hidup kita macam tu lah. Cuma kalau kata besar, janganlah lebih besar pada Masjid Al-Fahim naya kat kita, besar sangat. Dan insya-Allah moga-moga dengan usaha kita dan juga doa kita, Allah Ta'ala pandang dengan pandangan kasih sayang dan kita disempatkan sampai dalam bulan Ramadan insya-Allah. Akhir kalam, ada kebaikan mu tolong sebar lebarkan, ada keburukan mu tolong jauhkan. Bak kata pepatah, sedap makan dikunyah-kunyah, sedap kata diulang-ulang. Sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh fa yafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala alam.